Modul kursus teori kurikulum pendidikan pemandu KPP 01 yang sebelum ini berasingan untuk lesen motosikal dan motorkar akan disatukan mulai 1 Ogos ini. Menteri Pengangkutan Anthony Loke Siu Fook berkata walaupun dasar satu kelas teori telah dimulakan sejak 2023 tetapi Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ masih menggunakan modul berasingan untuk motosikal dan motorkar. Kedua-dua modul KPP 01, motosikal dan motorkar yang sebelum ini adalah berasingan, kini telah dikemas kini menjadi satu modul pembelajaran sahaja untuk memberikan penekanan tambahan kepada pemanduan secara selamat. Langkah tersebut adalah antara penambahbaikan penyampaian khidmat JPJ termasuk aplikasi My JPJ dengan kaedah pembayaran melalui e-wallet tak syenggo selain pembayaran saman melalui aplikasi tersebut. JPJ akan memperkenalkan portal rasmi baru JPJ serari dengan usaha pemodenan dan inovasi berterusan. Ciri-ciri portal ini termasuk penggunaan teknologi terkini, reka bentuk dan susun atur yang minimalistik dan kemas. Sebagai tambahan, JPJ juga akan memperkenalkan saluran tambahan bagi bidaan nombor pendaftaran kenderaan iaitu JPJ eBit Mobile. Aplikasi mudah alih ini akan menggunakan teknologi terkini, seamless dan mesra pengguna. Anthony turut mengumumkan pembinaan pejabat JPJ cawangan di Kuala Kangsar bagi menampung keperluan penduduk selain 7 cawangan lain di negeri Perak. Sambutan ulang tahun JPJ dengan tema Reformasi, Sinergi, Integriti diadakan di Perak tahun ini sebagai signifikan pejabat pertama JPJ yang dibina di Perak 79 tahun lalu selain menghargai jasa kira-kira 9,000 warga agensi di seluruh negara. Pada majlis sama, Anthony turut mengumumkan JPJ mengeluarkan nombor pendaftaran istimewa Siri A nombor A sempena sambutan berkenaan. Bidaan nombor plat itu akan dibuka selama 5 hari mulai hari ini sehingga 23 April 10 malam melalui sistem JPJ eBit dan keputusannya akan diumum pada 24 April.